Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Kita menyambung kembali pengajian kitab 50 buah hadis tentang sebahagian amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan. Kita sambung hadis yang kelima, muka surat 12, Asy-Syaitan wa Ta'am, syaitan dan makanan. Qala Syekh Musannif qala sallallahu sirrah an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan yastahillu ta'am alla yazkura asmallahu alaih, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan turut memakan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Hadis riwayat Imam Muslim. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakara Allahu inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala 'asha wa idza dakhala falam yazkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yazkurillah inda ta'amih qala adraktumul mabit wal asha. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya sambil menyebut nama Allah dan begitu juga ketika makan, maka syaitan berkata, tiada tempat bermalam dan juga makan malam. Apabila salah seorang kamu masuk ke rumahnya tetapi tidak menyebut nama Allah, maka syaitan berkata, kamu dapat tempat bermalam. Dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan berkata, kamu dapat tempat bermalam dan juga makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis ini berkaitan tentang salah satu daripada amalan sunnah yang ditinggalkan, iaitu tidak dimulai dengan membaca bismillah, sama ada bila mana nak makan ataupun minum, begitu juga ketika mana masuk ke dalam rumah. Maka apabila seseorang itu hendak makan ataupun minum ataupun hendak menjamu makanan, maka disunnahkan untuk kita membaca bismillah. Maka bila mana seseorang itu memakan satu-satu makanan, maka tidak dimulai dengan bismillah, maka disebutkan bahawasanya syaitan akan makan bersamanya. Maka syaitan akan bersama-samanya dalam makan makanan tersebut. Maka ini merupakan satu amalan yang mudah, ringkas, tapi ganjarannya sangat besar. Tetapi inilah amalan sunnah yang ditinggalkan umat akhir zaman. Maka sebab itu bila bicara berkaitan tentang makanan dan juga syaitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala menyatakan, adakah kamu tidak ingat bila mana sudah diperjanjikan bahawasanya kamu jangan sembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin,
Sebab syaitan ni adalah musuh kamu yang nyata. Jadi syaitan ini merupakan salah satu daripada musuh orang beriman, salah satu musuh kepada orang Islam. Maka sehinggakan kepada makanan yang nak dimakan pun akan syaitan usaha untuk menipu daya manusia supaya tidak mendapat keberkatan daripada makanan yang dimakan apabila tidak dimulai dengan bismillah. Maka setiap amalan yang kita lakukan sebenarnya semuanya ada keberkatan dia, ada nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu amrin zibalin faman lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu ada dia punya keberkatan dia, ada nilai dia. Faman lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maka kata Rasulullah, siapa yang tidak mulai pekerjaan dia, amalan dia, termasuklah dia nak makan tidak mulai dengan bismillah, maka terputus keberkatan dia, nilai dia. Wa fi riwayatin ajza. Dalam riwayat yang lain menyatakan amalan tersebut menjadi cacat. Begitu juga dalam kita nak makan, maka tidak dimulai dengan bismillah, maka sudah tentu makanan itu tidak mendatangkan keberkatan. Maka para alim ulama membahaskan berkaitan tentang adab makan ni tuan-tuan cukup banyak. Tak lain dan tak bukan untuk apa? Untuk kita memperolehi keberkatan daripada makanan yang kita makan. Walaupun kita hidup atas dunia tujuannya bukan untuk makan. Kita hidup atas dunia tujuan untuk makan. Betul? Tak. Tujuan kita hidup atas dunia adalah beribadah kepada Allah. Maka tidak mesti tidak untuk kita beribadah itu perlu kepada kekuatan tenaga. Maka sumbernya adalah, asbabnya adalah makanan. Maka daripada makanan yang barakah itu, maka membolehkan seseorang itu dapat melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka antara ulama yang membahaskan berkaitan adab-adab ketika mana kita makan ini, supaya kita dapat melaksanakannya, supaya kita dapat mengamalkannya, supaya kita mendapat keberkatan daripada makan tersebut, maka kita akan ada kekuatan untuk dapat melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Maka sebab itu disebutkan oleh para alim ulama, supaya makanan yang kita makan itu tidak diganggu oleh syaitan, tidak dipedaya oleh syaitan, tidak syaitan sekali makan dengan kita, dengan makanan tersebut, maka jalanilah, laksanakanlah, amalkanlah adab-adab ketika mana kita makan. Pertama, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, supaya terhindar daripada gangguan tipu daya syaitan tak kala kita makan, maka mulailah kita makan itu dengan baca bismillah. Walaupun satu orang itu dalam keadaan janabah, walaupun satu orang itu dalam keadaan hadas besar sekalipun, maka mulailah dengan membaca basmalah. Sekurang-kurangnya bismillah. Itu sekurang-kurang. Paling utama, paling afdal, bismillahirrahmanirrahim. Itu pun pendek dah. Sekurang-kurang bismillah. Tapi yang lebih utama, kita membaca bismillah ketika mana nak makan, dan kita ucapkan alhamdulillah ketika mana selesai daripada kita makan. Dan kita menyebut bismillah itu sekadar telinga kita dengar, sekadar diri kita dengar sendiri, iaitu kita jaharkan sekadar diri kita disengar. Jangan baca bismillah tak dengar suara, tak berlafaz di dalam hati. Dia kena jaharkan, mengeraskan suaranya sekira-kira dengar atas diri dia sendiri. Paling tidak pun orang sebelah pun dengar. Maka itu perlu diutamakan, pastikan dimulai dengan bismillah. Yang kedua, jangan lupa baca doa ketika makan. Seperti mana yang masyhur, yang
dibaca ketika mana makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu pun termasuk disebut doa ketika makan. Kalau nak tambah yang lain-lain silakan, tak jadi masalah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma ja'alhu rizqan tayyiban la tabi'ata fihi wala hisab. Dan macam-macam lagi doa yang boleh dibaca. Paling tidak pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa ketika mana kita nak makan. Seterusnya, jangan lupa bila mana terlupa nak baca bismillah, terlupa nak baca bismillah dan terlupa nak baca doa, sampaikan dah habis makan dah baru teringat, maka kata ulama hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, kemudian dia membaca suratul ikhlas sekali, kul huwallahu ahad sampai habis. Ini kaedah bagaimana terlupa ketika mana makan tu, terlupa nak baca bismillah. Biasa dah? Biasa. Takut nak ngangguk. Dah kenyang dah, 2 kali lepas tu tambah. Dua kali makan tu dia tak baca bismillah. Maka baru teringat, maka dia kena baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan membaca suratul ikhlas, kul huwallahu ahad sampai habis sekali saja. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian makan, maka jangan lupa baca bismillah. Fa inna siya fi awwalihi, kalaulah dia ketika mana nak mula makan tu dia lupa nak baca bismillah, falyakul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, maka dia bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jangan lupa, bila mana kita terlupa nak baca bismillah, tetap juga baca, tetapi baca sirah yang disebutkan tadi, dan juga ditambah dengan bacaan suratul ikhlas sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan supaya makanan kita yang kita makan tu berkah, jangan lupa pastikan makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri kecuali ada uzur sahaja. Pastikan makan dengan tangan kanan walaupun dia kidal. Tahu kidal? Ramai kidal lah. Walaupun kidal, makan tangan kanan. Kidal itu bukan satu keuzuran untuk dia makan tangan kiri. Tetap dia makan tangan kanan, kecuali sakitlah ataupun tak ada tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulu ahadukum bishimali. Kamu jangan makan dengan tangan kiri. Wala yashrabu bishimali. Kamu jangan minum dengan tangan kiri. Sebab apa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Sebab syaitan dia makan tangan kiri, minum pun tangan kiri. Jadi bila dia makan tangan kiri, minum tangan kiri, maka dia adik-beradik syaitan. Dia adik-beradik syaitan. Sebab sama cara makan. Tok guru dia makan gitu, anak murid pun dia makan gitu. Nak jadi anak murid syaitan? Tak mau. Jadi pastikan ambil berat ni, walaupun nampak simple tuan-tuan, tapi inilah yang mendapatkan keberkatan dalam makanan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian seterusnya, jangan letakkan sisa makanan itu dalam pinggan yang kita makan. Ini ramai yang buat ni. Apa yang sisa makan yang kita makan udang, kita makan apa, sisa-sisa dia tu kita letak. Biasa orang letak dekat mana? Tepi pinggan tak? Itu su'ul adab. Itu jahat adabnya, tidak mematuhi adab-adab makan. Kena letak di luar pinggan. Kena letak di luar pinggan, ataupun letakkan satu bekas kosong ke dan sebagainya. Letakkan sisa-sisa makanan itu di pinggan yang lain, di bekas yang lain, bukan dalam pinggan sama.
Menimbun tuan-tuan dalam pinggan dia makan tu, ada kulit udang, ada kulit hotong, ada kulit ketam. Macam-macam semua ada di situ. Tak? Itu tuan-tuan, ni pastikan, ni adab ni. Lepas tu kita tengok orang makan, kita tahu dia ada ilmu ke tak ada ilmu. Dia beradab ke tak beradab. Main pepah je. Main suka makan saja tuan-tuan. Ini ambil perhatian. Jangan letak sisa makanan yang sudah dimakan, tempat makanan kita ataupun pinggan yang kita makan tu. Letak di tepi, letak di luar. Dan seterusnya, pastikan sebelum kita makan, dahulukan makan buah-buah dulu. Dulukan makan buah-buah, kemudian barulah makan nasi. Kemudian makan nasi dengan lauknya, akhir sekali barulah dia punya manisan. Ini dia punya tertib dia. Pertama buah dulu, kemudian makan nasi bersama dengan lauk, kemudian akhir sekali maka hendaklah dimakan dengan sesuatu manisan-manisan. Itu akhir sekali. Kerana Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala disebut dalam kitabnya, yang bagi lil-akil an yuqaddima faqihah. Dianjurkan bagi orang yang nak makan, maka dia dulukan makan buah-buahan. Sebab apa tuan-tuan makan buah dulu? Sebab buah ni dia cepat untuk hadam. Dia cepat cerna, dia cepat hadam. Buah ni dia makanan yang senang hadam. Maka sebab tu bila dia cepat cerna, biar dia makan dulu, maka dia berada di bahagian bawah sekali. Berada di bahagian bawah sekali. Kalau kita dah makan nasi dulu dengan lauk apa semua, baru makan buah, sedangkan buah tu dia cepat cerna berbanding nasi, lauk-lauk yang lain, maka dia tidak mendatangkan manfaat dekat situ. Dia akan jadi jeruk. Dia akan berada di atas, dia akan jadi jeruk, maka dia akan mendatangkan mudarat. Itu siapa ajar tu makan buah akhir, makan buah dulu, makan buah akhir. Siapa ajar? Jadi makan buah dulu ke makan buah kemudian? Makan buah dulu. Amalkan makan buah dulu. Makan buah dulu. Sebab Al-Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, maka dahulukan makan buah, summal laham. Kemudian barulah makan daging bersama nasi, lauk, daging dan sebagainya. Summal halawah. Kemudian seterusnya barulah makan manis-manisan. Manis-manisan tu yang hujung sekali tuan-tuan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Semasa kita nak makan, bila makan dengan orang ramai, pastikan dahulukan pertama sekali orang alim. Bagi dulu dia makan. Ataupun ada orang tua di kalangan kita, dahulukan orang tua. Di antara dua golongan ni, orang alim ataupun orang tua. Ini tak tengok kiri kanan, atas bawah, dia pepah lu. Baung salai. Tak kira lah alim ke orang tua ke, peduli apa aku. Dia sapu dulu tuan-tuan. Rupanya dia bagi hak ni makan ujung-ujung je. Dia makan awal-awal dulu. Ini su'ul adab tuan-tuan, kena ingat ni. Kena mengaji, kena tahu, kena ada ilmu. Dahulukan orang alim, dahulukan orang tua dulu. Untuk memulai makanan. Itu yang afdalnya. Kemudian seterusnya, masa kita nak mula makan tu, maka usahakan dan dianjurkan untuk kita mencicip garam sebelum kita makan, dan mencicip garam selepas daripada makan, dengan membaca Hani Am-Mari'ah. Itu dalam surah An-Nisa ada sebut Hani Am-Mari'ah. Kemudian cicahkan garam tersebut pada jari kita, kemudian letakkan pada lidah-lidah ataupun lelangit. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, ya Ali, wahai Ali. Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ibda ta'amaka bil milhi. Wahai Ali, mulailah makan kamu ketika mana kamu nak makan dengan mencicip sedikit garam. Bukan makan garam, dia ambil sedikit saja, itu bagi mencicah ataupun mencicip sedikit garam. Fa inna milha shifa'un min sab'ina da'an minha al-junun
wal juzam wal baras wal waj'ul batni wad dirs. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Ali, kalau kamu nak makan, maka mulai makan cicip garam dulu. Ada makan tak ni sebelum ni? Tak ada. Lepas ni pastikan ada garam. Makan dalam dulang tak? Dalam dulang ke pinggan? Dulang. Dalam dulang. Berapa orang makan dalam dulang? 4 orang? 5? 10? 5? 4. Letakkan garam tepi sikit dekat dulang tu. Cicah sikit dulu garam. Amalkan. Kata Rasulullah SAW, orang yang amalkan mencicik garam dulu sebelum makan, dia adalah syifaun, dia ubat bagi 70 jenis penyakit. Antaranya junun. Junun apa? Gila. Nak gila? Tak mau. Makan garam sikit dulu. Tak. Gila antaranya. Antara lain lagi apa? Juzam, iaitu kusta, baras, penyakit kulit, dan juga sakit perut pun termasuk juga, dan juga yang terakhir sakit gigi. Itu antara jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis penyakit. Sebab tu yang sakit gigi tu dia tak amalkan sunnah ni. Belum dia tak amalkan sunnah lagi. Tak cicik garam lagi sebelum makan. Letak sikit saja garam. Bukan garam kasar tu. Garam yang halus tu. Apa yang dalam botol je ni? Apa jenis apa tu? Apa? Himalaya. Himalaya ke macam-macam jenis lah. Itu sikit saja cicah. Letak di tepi garam. Di tepi apa nama? Dulang tersebut. Tak perlu banyak, sikit saja. Maka itu disebutkan kelebihannya sangat besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan seterusnya, bila kita makan, jangan mencaci, menghina makanan yang kita makan tersebut. Kalau kita tak suka, jangan mencaci makanan tersebut. Sebab Rasulullah SAW tak pernah, tuan-tuan, mencaci, menghina makanan. Kalau Rasulullah suka, Rasulullah makan. Jika Rasulullah tak suka, maka Rasulullah tinggalkan. Jangan kata tak sedap. Lori garam jatuh, tumbang, ataupun accident ke apa ke masin. Kalau suka makan, tak suka tinggalkan. Itu saja. Tidak boleh kita menghina, mencaci makanan yang kita tidak suka. Ini adab yang perlu kita laksanakan. Dan pastikan ketika kita makan, hendaklah berbicara ataupun berbual ketika makan. Makan bukan senyap. Senyap je, khusyuk betul. Orang nak berbual dengan dia pun takut. Dia khusyuk je, memang khusyuk warak tu wabaqak. Sunnah makan kena berbual, kena bercakap, tapi cakap yang berfaedah, yang bermanfaat. Bicara tentang hukum hakam, bicara tentang ilmu, bicara tentang kebesaran Allah, kemuliaan Rasulullah, cerita tentang agama ketika makan. Bukan senyap. Senyap itu makan cara makan orang Majusi. Senyap je. Bising pula cara orang makan Nasrani. Nampak? Kita tak boleh dalam keadaan sama seperti mana keadaan orang Nasrani dan juga orang Majusi ataupun orang Yahudi. Orang Islam makan, dia bercakap juga, berbicara, berbual, tapi cakap-cakap yang berfaedah. Jangan senyap je sampai habis, daripada mula sampai habis senyap, tinggal tulang je. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, ini perlu ambil perhatian. Berbual, berbicara ketika sedang makan. Yang terlebih utama kita bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dianjurkan untuk kita makan menggunakan 3 jari. 3 jari jika memungkinkan. Ni jari ibu jari, jari tunjuk dengan jari tengah. Ni 3 jari. Kalau dapat sampai habis, kalau tak dapat mula-mula saja dengan 3 jari, kemudian teruslah dengan 5 jari ke 4 jari ke dan sebagainya. Maka kalau dapat menggunakan 3 jari jika membolehkan. Dapat mula-mula pun tak apalah.
untuk dapatkan kita pahala amalkan sunnah. Ini yang di antara juga sunnah yang ditinggalkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekiranya kalau kita makan di tempat orang ataupun di rumah orang, dapat jemputan, ketika makan tu kita nak suap makanan, pastikan kecilkan suapan. Kecilkan suapan. Itu adab tu. Macam mana nak kecilkan suapan? Maka kita ambil makanan tu dengan kadar yang sedikit. Bukan main cekot itu. Macam ini nak masuk macam itu memang kena buka mulut besar. Bila buka mulut besar, maka dia punya nganga pun besar. Dah, tuan rumah pun tengok, pelahap betul teramu aku ni. Rupanya lapar. Dah, bila kita makan di tempat orang, di rumah orang lain, kecilkan suapan. Kecilkan suapan. Dan jangan ambil makanan sebelum makanan di mulut telah ditelan. Yang kat mulut belum habis lagi, dia dah standby dah. Dia standby dah. Masuk lagi, dia ambil lagi, masuk lagi, masuk lagi. Pastikan dah habis telan, barulah ambil. Masuk lagi dalam mulut. Habis telan, barulah ambil. Jangan sampai nampak gelojoh ketika mana kita makan. Dan pastikan bila makan, sunnahnya ambil yang paling dekat dengan tempat kita. Yang paling hampir dengan dekat kita. Kalau makan dalam dulang tu, yang paling hampir dengan kita lah. Yang paling dekat sekali dengan kita. Kerana Rasulullah menyatakan, wa kul mimma yalik, makanlah dari bahagian yang dekat dengan kamu. Yang paling hampir dengan kita. Yang paling hampir dengan kita. Kita ambil sikit-sikit yang paling dekat sekali dengan kita. Dan jangan kita ambil makanan itu dengan daripada tengah-tengah. Mengambil makanan tu daripada tepi-tepi, jangan ambil daripada bahagian tengah. Terus cekut terus tengah, dia tarik pada dia. Dah. Nak ambil makanan lauk situ, ambil, boleh letak kat tempat dia. Yang tu nasi ambil dekat dengan dia. Kerana apa jangan ambil yang di tengah-tengah? Al-barakah tanzilu fi wasati ta'am. Rasulullah SAW bersabda, keberkatan itu turun pada pertengahan makan, iaitu tengah-tengah makanan tersebut. Barakah turun pada tengah-tengah makanan. Maka oleh itu fakulu min hafataihi, maka kalau kamu nak makan, ambillah di bahagian yang tepi-tepi, jangan bahagian tengah. Supaya apa? Kita ambil daripada tepi-tepi, keberkatan tu dia akan mengalir kepada semua, kepada keliling. Kalau kita ambil tengah seorang je kita dapat. Lagi makan dalam dulang ada 4-5 orang, pastikan 4-5 orang pun dapat keberkatan tersebut. Maka ambil yang di samping, yang di tepi masing-masing, maka yang di tengah barakah tu dah akan merebak kepada semua. Semua orang akan dapat. Dan seterusnya, kalau seseorang itu dia makan daging, maka sunnahnya jangan memotong daging itu dengan pisau. Jangan memotong daging itu dengan pisau. Sunnahnya adalah dengan menggigit. Kecuali ada uzur, dia tak ada gigi, ada gigi pasu. Dia gigit daging tu, keluar sekali dengan gigi pasu dia. Itu yang berat tu. Itu yang jadi masalah. Itu uzur tak apa. Tapi kalau dia dapat, sebaiknya sunnah daging tu digigit sendiri dengan dagingnya. Kerana kata Rasulullah SAW, wanhashuhu fa innahu ahna'u wa amra. Kerana daging tu kalau dia digigit, itu lebih baik dan lebih nikmat. Lebih baik, lebih nikmat. Kecuali lah ada keuzuran, takut tercabut gigi, tertanggal gigi, memang tak ada gigi, dia ada gigi pasu, bolehlah potong dengan pisau. Kalau tak, sebaiknya dengan menggunakan gigit. Daging ayam ke, daging lembu ke, daging kambing ke, sunnahnya adalah dengan digigit. Dia lebih baik dan lebih nikmat dekat situ. Dan seterusnya, bila mana kita makan, pastikan habis sisa makanan yang ada pada dulang, pada mangkuk, pada pinggan jari, pada pinggan yang kita makan tu, kita bersihkan dengan jari jemari kita sampai bersih.
Jari jemari kita berapa bersih. Ambil jari kita ni, apa dia panggil? Usap. Ataupun dia bersihkan dengan jari dia sampai bersih. Supaya bila mana mangkuk, pinggan, dulang itu habis dengan makanannya, habis bersih habis, maka pinggan, mangkuk, dulang itu akan istighfar untuk dia. Itu sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, man akala fi qas'a, siapa yang makan dengan menggunakan piring ke, bekas ke, mangkuk ke, dulang ke, summallahisaha, kemudian dia bersihkannya sisa makanan yang ada pada mangkuk, pinggan, dulang tersebut, sampai bersih habis, tidak ada walaupun satu nasi sekalipun, istaghfarat lahu qas'ah, maka pinggan, mangkuk, piring, dulang tersebut akan istighfar untuk dia. Allah, nampak? Dia akan istighfar untuk dia. Tapi tak dengar lah. Orang dengar cabut lagi. Tapi itulah. Maka sebab itu makan biar habis, bersih, clean. Bersihkan dengan jari. Bersihkan dengan jari. Lepas tu kalau bagus, anak-anak tahfiz ni sebelum makan dimuzakarahkan dulu. Adab makan. Dimuzakarah dulu adab makan. Seorang-seorang kena bagi muzakarah. Seorang-seorang kena sebut. Dak, ini tahu makan je. Dak, cadangan je Ustaz. Standby. Sedulu kita duk ngaji tuan-tuan, setiap makan tu kena seorang-seorang kena muzakarah. Hari ni Ahmad, esok Ali, esok Ibrahim. Dak. Masing-masing semua dah standby dah. Semua kena hafal lah. Kena hafal. Jangan buat pasal dia kata sudah. Ini bagus ni dimuzakarahkan supaya dapat diamalkan dalam kehidupan. Ini penting untuk dapatkan kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita makan, jangan lupa tuan-tuan ucapkan alhamdulillah, rasa syukur pada Allah SWT, dan ucapkan terima kasih kepada orang yang menghidangkan, yang memasak, yang menghidangkan makanan kepada kita. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak bersyukur, tak berterima kasih kepada manusia, kepada orang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan terima kasih kepada orang yang memasak dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika mana makanan dihidang dan kita nak makan makanan tersebut, pastikan tidak makan makanan yang masih dalam keadaan panas. Kerana jika kita makan dengan makanan tersebut dalam keadaan panas, itu tidak ada keberkatan di dalam dia, tidak ada barakah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, abridu bit'am. Abridu bit'am. Rasulullah menyatakan dinginkanlah, sejukkanlah, tapi bukan sejuk macam dalam peti ais tu. Dia tidak terlalu panas, maka dinginkanlah makanan kalian. Fa innal har la barakah fihi. Siapa yang makan makanan yang ketika mana panas, maka tidak ada keberkatan dalam dia. Tidak ada barakah. Jadi jangan makan dalam makanan itu dalam keadaan panas. Tunggu dia sejuk sikit. Dalam keadaan suam-suam baru boleh makan. Jangan terlalu panas. Maka itu hilang keberkatan dalam makanan tersebut. Dan yang seterusnya, usahakan kalau makan secara berjamaah. Sebab untuk kita mendapat keberkatan di sisi Allah. Jangan makan seorang-seorang, makan berjamaah. Ada satu orang lelaki, dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa ketika mana aku makan tapi aku tak dapat rasa kenyang bila mana aku makan? Terus Rasulullah tanya, adakah kamu makan dalam keadaan seorang-seorang ke ataupun beramai-ramai secara berjamaah? Maka dia kata, aku makan dalam keadaan seorang. Kemudian Rasulullah tanya lagi, kamu baca bismillah tak? Dia kata, aku baca bismillah.
Cuma tinggal lagi dia makan dalam keadaan seorang, tidak berjamaah. Maka sebab itu dianjurkan makan dalam keadaan ramai-ramai berjamaah. Maka di situ yubaruk lakum, akan dapat keberkatan dalam makanan yang kamu makan itu, mendapat keberkahan untuk kalian semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan juga sunnah bila kita makan, ajak orang lain tak kala makan. Walaupun orang kata apa, ajak-ajak ayam. Ajak ayam ke ajak-ajak ayam? Dia tak ajak sangat pun, tapi dia ajak saja. Jemput makan. Sekali orang tu datang makan, menyesal aku kata, dia kata tak. Memang sunnah ajak kawan-kawan, teman tak kala makan. Memang kalau makan sendiri itu memang kurang barakah dan tidak ada rasa kekenyangan dan barakah. Dan orang yang makan dalam keadaan sendiri itu, dia ibarat dalam keadaan orang yang sombong. Orang yang sombong makan dalam keadaan berseorangan. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, jangan makan terlalu banyak sehinggakan terlalu kenyang, sehinggakan memberatkan dalam kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, pastikan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kerana Rasulullah SAW menyatakan al-wudu'u qabla ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil limam. Basuh tangan sebelum makan dapat menangkis ataupun mengelakkan daripada kemiskinan. Pastikan sebelum makan basuh dulu tangan. Dan basuh tangan, cuci tangan selepas makan dapat menghilangkan ataupun mengelakkan penyakit gila. Jadi pastikan sebelum makan basuh tangan, selepas makan pun basuh tangan. Dan itu yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada satu doa yang dibaca oleh Rasulullah tak kala mencuci kedua tangan setelah selesai daripada makan. Tapi doanya panjang. Antaranya doa tersebut yang dibaca oleh Rasulullah bila mana habis saja selesai makan, Rasulullah cuci kedua tangan Rasulullah tu. Selesai makan, Rasulullah membaca alhamdulillahillazi yut'imu wa la yut'am, man alaina fahadana wa at'amana wa saqana, wa kulla bala'in hasanin ablana, alhamdulillahi ghaira muwadda' wala mukafi wala mukafa'i wala makfur wala mustaghna anhu, alhamdulillahillazi at'ama minat ta'am wa saqa minat syarab wa kasa minal uri wa hada minad dalala wa basara minal ama wa faddala ala kasirin min khalqihi tafdila, alhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan daripada Al-Imam Habib Hasan bin Salih rahimahullahu ta'ala, disebutkan barang siapa yang membasuh kedua tangan setelah makan kemudian dia mengusapkannya kepada wajahnya, lepas makan basuh tangan dengan kedua-dua tangan sekali, bukan tangan yang kita makan saja. Biasa orang basuh tangan sebelah tangan saja, tak, sunnahnya kedua-dua sekali. Masa kita nak makan pun sama, sebelum makan basuh kedua-dua tangannya sekali, bukan sebelah saja yang tangan yang kita nak makan. Maka disebutkan dalam riwayat, siapa yang setelah makan dia basuh kedua tangannya, kemudian dia usap jari dia, tangan dia dekat wajah dia, dekat muka dia, sambil membaca doa Allahumma inni as'aluka zinata wal mahabba wal jannah wa a'udzubika minas sayyiati wasibabi wal ghibah. Maka dengan izin Allah Ta'ala, dia tidak akan dihisap pada hari kiamat atas makanan yang telah dia makan. Cuma kaedahnya tu, lepas daripada makan kemudian dia usap pada muka dia, wajah dia, sambil membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka zinata wal mahabba wal jannah wa a'udzubika min sayyiati wasibabi wal ghibah. Maka insya-Allah dia tidak akan dihisap. Makanan yang dimakan tu tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Itu supaya makanan kita tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, pastikan ada sifat redha.
Bila kita makan, redha dengan makanan yang kita ada. Dah, artinya dah itu kemampuan kita untuk kita dapat makanan tersebut. Alhamdulillah. Jangan paksa-paksa diri untuk dapatkan makanan yang lazat-lazat, yang sedap-sedap luar daripada kemampuan kita. Apa kemampuan kita ada, itulah redha. Kena ada sifat redha. Alhamdulillah, terima dengan apa yang ada, dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau dekat madrasah sediakan itu sajalah, redha. Jangan komplain pula. Dia buat aduan, komplain. Tak, makan ikan kering je. Sekarang mana ada ikan kering? Semuanya ayam Melaka, daging dan sebagainya. Redha dengan apa yang ada. Itu supaya kita dapat sifat redha ni, kena ada tuan-tuan dalam kita nak makan. Itu adab yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, bila kita makan, usahakan untuk berhenti sebelum rasa kenyang. Ni payah ni. Selagi tak kenyang lah, disuap je habis tuan-tuan. Usahakan berhenti sebelum rasa kenyang, kerana bila terlalu kenyang tak kala makan, itu merupakan perkara yang kurang baik. Perkara yang kurang baik. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita makan, perut ni kita ni dia terbagi kepada 3. Makanan, air, angin. Makanan, air, angin. 1/3, 1/3, 1/3. Bila dia dia muatkan dengan makanan saja, bukan makanan tu 1/3, 2/3. Jadi maka sebab itulah angin pun tak ada, air pun tak ada. Dah terbekik. Ataupun dia terlalu kenyang. Itu yang bila minum air lagi bertambah kenyang. Jadi usahakan untuk dapat makan jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu di antara adab-adab yang perlu kita usaha melaksanakannya ketika mana kita makan. Dan apabila kita makan di rumah orang lain, dapat jemputan, maka dianjurkan untuk kita doakan kepada sahibul bait, tuan rumah, dengan doa yang biasa didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Pendek je doa ni. Kena ada seorang baca, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu sunnah. Apabila kita makan di tempat orang ataupun di rumah orang, maka akhir sekali Rasulullah biasa akan membaca doa tersebut, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan jangan mendekatkan kepala ke arah makanan ketika mana makan. Tahu macam mana? Ni dulang, pinggan, kepala dia dekat di situ. Dah, lagi makan dalam dulang. Kalau orang tonyoh muka dia kat dalam dulang, terus habis cerita. Jarak sikit. Biar ambil, bawa ke mulut. Jangan terlalu rendah. Terlalu rendah dekat dengan pinggan, dekat dengan dulang tersebut. Itu mengganggu keadaan orang yang makan. Dah. Itu sunnah tu. Jangan terlalu dekat kepala dengan makanan ketika mana kita makan. Dan jangan memandang makanan di tangan kawannya ketika sedang makan. Itu adab. Kalau orang Arab memang pantang tengok orang makan. Jangan tengok. Orang Melayu ni suka tengok orang makan. Dia tengok lauk apa, dia tengok makan apa, lepas tu orang tu makan pun dia tengok. Jangan, tak boleh. Su'ul adab, pantang. Setiap kali orang tu nak suap, dia tengok. Jangan tengok makanan pada tangan kawan yang tengah makan tersebut. Biarkan dia makan. Kita makan kita saja. Dan jangan berhenti makan sebelum tetamu berhenti, kerana akan menyebabkan mereka ni akan rasa malu. Kalau kita sahibul bait, tuan rumah, jangan berhenti makan sebelum tetamu berhenti.
Kalau tuan rumah berhenti, itu menyebabkan terencat. Ataupun tetamu tu rasa malu untuk makan. Bila tetamu berhenti, barulah tuan rumah berhenti. Ini adab yang perlu kita mematuhinya. Dan bila makanannya enak, sedap, lazat, maka sunnahnya memuji makanan yang dihidang. Jarang kita dengar orang puji. Kerana Rasulullah menyatakan ni'mal udumul khallu, ni'mal udumul khallu. Paling baik lauk pauk adalah cuka. Bukan cuka yang tu. Ini cuka apple. Cuka apa lagi ada? Ada jual tu kan. Itu kata Rasulullah paling baik adalah lauk pauk cuka. Itu disebutkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan seterusnya, ketika mana kita makan, pastikan jangan berbicara hal-hal yang boleh menghilangkan ataupun memutuskan selera makan. Faham tu. Jangan cerita benda-benda yang bukan-bukan, yang menyebabkan tak selera makan. Tahulah apa-apa jua sekalipun, baru nak makan putus selera. Jangan, itu adab tu. Adab ketika mana kita makan. Dan seterusnya, jangan mencium makanan yang dihidangkan. Dia sebelum makan memang dah habit dia kena cium dulu. Adab tu. Jangan suka mencium makanan yang sedang dihidangkan. Dicium satu-satu. Daging ayam dia cium, daging lembu dia cium, semua dia cium. Tidak mencium makanan yang dihidangkan. Ini sunnah, supaya kita dapat mematuhinya. Dan juga seterusnya, jangan mencampur dua jenis makanan yang berbeza yang disedangkan untuk tetamu. Maknanya tetamu luar lain, tetamu dalam lain. Tetamu luar ikan kering, tetamu dalam udang galah. Jangan gitu. Jangan duk beza-bezakan, semua sama. Semua sama. Jangan duk bezakan di antara makanan yang dihidangkan kepada para tetamu. Kalau kita makan, kalau kita nak keluarkan makanan daripada mulut kita, kaedahnya macam mana? Hendaklah menggunakan tangan kiri. Nak ambil makanan daripada mulut kita tu, ataupun nak keluarkan makanan daripada mulut kita, usahakan dengan ambil tangan kiri dan tidak menghadap ke arah makanan yang sedang dihidangkan. Terselit ke contoh ke semua, dia nak ambil tangan kiri, lepas tu alihkan wajah dia, muka dia bukan menghadap kepada makanan. Kalau menghadap pada makanan, kemungkinan dia tarik dengan tangan kiri dia tu tiba-tiba terkeluar, terpancur kena tempat makanan yang orang nak makan tu. Lepas tu dia senyap je. Tak. Orang tu pun makan je. Patut selera. Ada perisa. Itu sunnah tu. Kena jaga adab sungguh. Bukan tak boleh. Boleh. Guna tangan kiri, kemudian dialihkan wajah dia, muka dia di tempat lain. Bukan menghadap kepada makanan yang dihidangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita mendapat jemputan untuk kita, tidak boleh sama sekali kita ajak kawan-kawan teman lain, ajak datang ikut sekali pada kita. Sebab yang dijemput kita. Kita ajak pula kawan-kawan lain, teman lain yang tak diundang ikut kita untuk kita makan. Makan sekali dengan kita. Sedangkan jemputan itu, makanan itu khusus untuk kita, untuk orang yang dijemput. Sebab tu jangan suka-suka diajak. Dia dapat jemputan, dia ambil tuan-tuan, dia jemput satu grup tu. Satu grup asap tu ada 500 orang. Dia pula yang jemput. Melainkan dia diminta oleh tuan rumah untuk mewakilkan, menjemput orang lain. Tu boleh. Kalau hak kita. Kalau dijemput suami isteri. Tidak boleh bawa anak-anak. Kalau dijemput satu keluarga, baru satu keluarga. Itu kena tengok tu tuan-tuan. Pada kad jemputan tu tengok suami isteri ataupun sekeluarga. Kalau sekeluarga, ya, semua. Kalau suami isteri saja. Suami isteri saja. Itu kena ambil penting tu, ambil berat.
Itu termasuk hukum dan ada adab-adab dalam perkara tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jika satu orang itu dijemput untuk menjamu selera ataupun dijemput untuk makan, sedangkan dia dalam keadaan puasa, puasa fardu buat tu, maka puasanya tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa fardu, dia dijemput untuk makan, maka dia puasa fardu ataupun puasa wajib, puasa nazar, maka puasa dia tak boleh dibatalkan. Melainkan kalau dia puasa sunat, maka yang lebih afdal, lebih utama adalah dibatalkan. Kerana apa? Jaga hati tuan rumah itu wajib supaya dia tidak tersinggung. Dan tuan-tuan jangan risau, pahala puasa sunat tu dapat dah. Ini orang ramai dia, apa, saya puasa ke apa? Lah, jangan tuan-tuan, batalkan saja. Batalkan saja. Batalkan saja. Kerana puasa kita tu puasa sunat. Jaga hati itu wajib. Itu wajib. Jangan risau, puasa sunat dapat dah. Dah rezeki dah. Balon je tuan-tuan. Dah ada balon je tuan-tuan. Baik tuan-tuan, ini penting ni. Ini perlu dipahami semua orang yang melakukan puasa sunat. Bila dijemput, diundang makan, orang yang puasa wajib itu tak payah dibatalkan. Itu tak boleh batal sebab dia puasa wajib. Puasa fardu, adapun puasa sunat maka hendaklah diutamakan untuk dibatalkan dan dimakan, kerana menjaga tuan rumah ataupun pemilik rumah itu supaya tidak tersinggung, itu adalah satu kewajipan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi setelah habis makan dianjurkan untuk kita banyakkan zikir, agar dapat mencernakan makanan tu, seperti mana Rasulullah menyatakan, azibu ta'amakum bi zikrillah azza wa jalla wa salah. Cernakanlah makanan yang telah kalian makan dengan berzikir kepada Allah dan juga solat. Jangan kalian tidur dalam keadaan kenyang, maka siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, fataksu lahu qulubukum, maka menyebabkan hati kamu akan keras. Hati kamu akan keras bila mana dia lepas makan tidur, lepas makan tidur bila makan. Lama-lama hati dia keras, habis nanti akhirnya mati. Ini bahaya, hati-hati. Sebab tu kalau dapat lepas makan kita beramal, baca Quran ke, solat ke, zikir ke dan sebagainya. Dia kata kenyang pula nak zikir, terlepas pula tasbih. Tak apa tuan-tuan, itu kerana saranan daripada Rasulullah. Usahakan lepas daripada makan bizikrillah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalau kita makan bersama dengan orang yang sakit, sakitlah, sakit apa-apa, kita makan bersama dengan dia, maka tuan-tuan amalkan doa ini. Doa ketika makan bersama orang sakit, apa dia? Bismillah sikatan billah wa tawakkulan alai. Pendek je. Tak payah baca kuat-kuat, sekadar kita dengar sendiri pun tak apa. Bismillah sikatan billah wa tawakkulan alai. Kemudian orang yang sakit pula tu, dia pun jenis belajar juga. Tentang aku sakit kau baca doa ni tak apalah. Ini supaya tidak terjangkit penyakit yang dia dihadapi kepada orang yang makan bersama-sama dengan dia. Bismillah sikatan billah wa tawakkulan alai. Ini kalau kita makan bersama-sama dengan orang yang sakit, orang yang berpenyakit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, usahakan amalkan sisip jari jemari setelah kita makan, sebelum kita cuci tangan kita. Itu sunnah Nabi SAW. Iza akala ahadukum falyalqa asabi'ahu. Rasulullah kata, jika kamu makan, maka sisipkanlah jari jemari kamu, kerana sesungguhnya kalian tidak ketahui di mana terdapat keberkatan makanan tersebut. Sisip jari jemari kita, kemudian barulah basuh tangan.
kundalan basuh tangan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di situlah kita akan mendapat keberkatan dalam kita menyisip, bukan mengkolom jari depan orang dia masuk satu jari dia masuk. Sisip. Sisip jari-jari kita setelah mana kita makan. Ini perlu diajarkan sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan, kerana di situlah ada keberkahannya apabila kita dapat melakukannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada satu amalan untuk kita amalkan, membaca suratul Quraisy. Membaca suratul Quraisy sekali saja. Jika khawatir makanan yang kita akan makan tersebut akan mendapat kemudaratan, berbahaya. Kalau ada racun ke apa ke tuan-tuan, bila kita baca suratul Quraisy, insya-Allah dia jadi tawar. Ini kalau kita ada rasa ragu-ragu, khawatir takut makanan ni membahayakan ataupun memudaratkan, maka baca dulu suratul Quraisy, li'ila fi Quraisy sampai habis. InsyaAllah makanan yang dimakan tu menjadi syifa, menjadi penyembuh. Dia tidak mendatangkan mudarat ataupun perkara yang berbahaya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah antara beberapa adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para alim ulama untuk kita mengamalkannya. Dan seterusnya, bila mana kita melaksanakan adab-adab ini, maka kita terhindar daripada godaan tipu daya syaitan. Kita terhindar daripada syaitan yang akan makan sekali dengan kita. Maka oleh itu kita akan memperolehi makanan-makanan yang barakah. Maka inilah amalan yang perlu kita amalkan, kerana inilah hadis ataupun perkara yang menjadi perkara sunnah yang ditinggalkan umat akhir zaman, iaitu kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan akan turut makan makanan yang bila mana tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan mudah-mudahan setiap makanan yang kita makan itu kita memperoleh barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis pembacaan burdah selawat kepada Nabi SAW pada malam ini dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keberkatan, diluaskan rezeki kita dalam barakah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita saleh salihah, alim alimah, hafiz hafizah, da'i da'iyah, yang dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan ikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemeliharaan yang sempurna kepada kita semua daripada sebarang perkara-perkara yang memudaratkan, perkara-perkara yang berbahaya, keburukan di langit dan di bumi, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita mendapat syafaat daripada Rasulullah di hari akhirat, langsung terus dapat dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya waktu maghrib, wallahu alam, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zidna tibaa wa arinal batila batilan wa zidna istinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Allahumma barik lana fi zurriyyatina wa la tadruhu wa fi'na wa fihum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم والعفو عنكم.